Tahu bang eh? Kaki juga ni. Tapi kan kalau nak lagi baik kan bang? Bang juga. Ini cerita yang buat ramai pemancing gelak sambil geleng kepala. Sekumpulan pemancing Malaysia tengah syok makan 3 hari atas bot. Laut depan mata, angin sepoi-sepoi. Tapi rupa-rupanya angin tu bukan sepoi, tapi angin kuat yang siap tolak bot sampai hanya terus masuk perairan Singapura tanpa mereka sedar. Tengah kunyah, bot dah hilang haluan. Memang klasik kes syok makan sampai tak perasan dunia sekeliling. Video dikongsi oleh Fizri G dekat TikTok tunjuk jelas mereka semua tengah relax makan, borak, tak perasan bot dah bergerak perlahan-lahan jauh dari tempat asal. Baru mereka tersedar bila bot polis Submarin Singapura tiba-tiba datang rapat dan beritahu yang bot tu dah melepasi sempadan. Masa tu barulah semua buka mata besar menggelabah. Daripada makan ketam terus jadi makan serap. Walaupun keadaan itu agak mencemaskan, layanan polis Submarin Singapura memang padu. Tak ada naik suara, tak ada garam-garam. Semua profesional. Siap tengok elok-elok dulu sebelum minta kad pengenalan untuk pemeriksaan rutin. Diorang cuma nak pastikan keselamatan dan minta balik ke perairan Malaysia. Simple, jelas dan tak ada drama. Yang buat suasana tegang tu cair sikit bila salah seorang anggota polis tu bergurau tanya mereka dah kahwin ke belum. Katanya hairan macam mana dapat lampu hijau dari isteri untuk pergi memancing jauh-jauh. Siap dia sendiri cerita pengalaman memancing di kawasan Endau dan Deseru. Dari awalnya tegang terus jadi macam sembang kaki pancing je. Ramai warganet yang komen memuji profesionalisme dan layanan baik polis Submarin Singapura. Ada juga yang nasihatkan pemancing lain supaya lebih alert. Terutamanya musim angin kuat supaya tak jadi lagi insiden terbabas masuk perairan jiran. Video yang mereka muat naik pun dah tular. Dengan ratusan ribu tontonan dan ribuan likes, kaki pancing memang tak lepaskan peluang nak sembang bab ni. Korang belum dapat lagi. Pagi ni tanya. Ha? Dia tanya ini. Korang kita boleh tak? Tak, kurang tanya. Dia ada delay sikit, lambat. Ha? Ada lambat sikit, delay. Ya bang, nanti dia. Wah, Shimano Trans. Baik bang. Tahu bang eh? Kaki juga ni. Tapi kan kalau nak lagi baik kan bang? Bang 3, kau pun dapat ikan besar. Sorry abang, kita tengah makan tak nampak dah masuk. Kan kita kalau macam tempat tu je kan, kita check je. Tak payah macam orang lari semua. Tak ada apa-apa. Mana tahu kena tarik sampai sana. Itu nak tarik buat apa? Maka korang tak tahu berapa lima ke mana. Kita kerja macam mana tau? Kita datang, kita check korang. Nanti kita bilang korang, okey. Korang sepatutnya nak punya air kan. Nanti kita cakap dengan korang kan. Bagi nasihat untuk abang tua. Betul. Bukan tak? Daging ke tak ada. Bagi nasihat. Saya pun tak tahu tengah makan ni tengah makan import dah termasuk pula. Aduh. Apalah. Jatuh bang. Pun tadi termasuk. Kita bilang korang juga. Kita Turut. Diorang bang. Kita kena tanya ni. Tadi belakang sini. Ya. Jaga Rut. Ini dah kahwin pun belum? Dua? Dah. Dah? Dah bagi? Dah kahwin? Dah? Oh, bagus. Ini kasih. Itu yang penting. Ini masak sikit. Saya cakap lagi penting ni untuk masak ni. Abang selalu mancing kat mana? Mancing kat mana? Saya pun balik Endau. Endau. Kau pergi Desaru. Naik dengan apa? Desaru? Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.